Right guys, sekarang ni kecoh pasal satu music video kumpulan ni antara kumpulan yang sebenarnya saya memang yalah lu suka lah nak ni kan. Sebenarnya pada ketika dia punya music video tu dah kena release, saya pun fikir benda yang sama. Dan saya mula nampak pergerakan dari waktu ke waktu daripada apa yang telah pun di report oleh Ustazah Asma Harun dan juga beberapa pihak berwajib yang menyebabkan music video kumpulan Dola telah pun diturunkan. Lagu dia saya suka, Question, dan kebanyakan lagu-lagu Dola ni sebab apa saya suka pada music video. Tapi I think this is the turning point dia. Peluang untuk kita melihat muzik Malaysia yang sepatutnya kita ketengahkan ke peringkat antarabangsa. No offense, lagu-lagu Dola memang sedap-sedap, tapi why not penampilan kumpulan Dola ni lepas ni kalau buat music video dan juga lagu-lagu diorang adalah lagu-lagu yang ada unsur dan juga elemen Malaysia yang boleh dibawa ke peringkat antarabangsa. But just bukan dari sudut bahasa, tapi mungkin dari aspek muzik yang boleh diketengahkan. Sebab apa? Sabronzo, Tabby and Angel boleh ketengahkan budaya Malaysia untuk dibawa ke peringkat yang lebih tinggi. Apa pendapat korang? Jom kita tengok komen korang kat sini. Apa pun untuk Dola, keep it up.